Hai, Assalamualaikum. Saya Hanani daripada MIH Reka dan Bina Sdn Bhd. Hari ini saya berada di site Ampangan di Negeri Sembilan. Rumah dah lihat di belakang saya ni mempunyai 3 bilik dan 2 bilik air dan bukaan tapak 41 kaki kali 43 kaki dan total keluasannya adalah 1283 kaki persegi. Tanpa buang masa, jom kita review rumah di belakang. Dan jom saya buat kepada anda tour di bahagian dalam. Ini adalah ruang tamu berserta dengan ruang keluarga yang berkeluasan 24x18 kaki. Yang untuk ketinggian lantai ke siling kami adalah 11.5 kaki. Dan di sebelah kiri saya mempunyai satu ruangan dapur berserta dengan bilik air dan di belah kiri saya adalah bahagian bilik. Sekiranya ini adalah ruangan dapur yang berkeluasan 12x11 kaki. Untuk pelanggan kami berikan tabletop berserta backpack secara percuma. Dan di bahagian dapur juga terdapat satu ruangan laundry berserta dengan bilik air 2. Okey, untuk keluasan bilik air 2 adalah 7x5 kaki dan spek standard kami berikan kemasan tas sehingga ke siling. Dan ini adalah bahagian walkway yang menghubungkan ketiga-tiga bilik. Dan jom saya tunjukkan anda bilik yang pertama. Okey, dan ini adalah bilik utama yang berkeluasan 13x12 kaki. Di MIH, kami berikan kemasan plaster siling berserta dengan cornice dan untuk bilik ini mempunyai satu bilik air di bahagian dalam. Ini adalah bilik air 1 yang berkeluasan 5x7 kaki. Untuk spek kami berikan kelengkapan senturi asas dan bukan itu je. Untuk pintu standard kami berikan pintu PVC door jenis sebal ketebalannya boleh memuatkan kembul. Dan untuk ketinggian di bahagian bilik air adalah 9 kaki. Ini adalah bilik 2 yang berkeluasan 13x11 kaki. Untuk pom wiring lampu kipas dah include dalam package kami. Cuma untuk point aircon dikira tambahan wiring. Dan bukan itu sahaja, untuk kemasan tas seluruh rumah dah include dalam package kami. Okey, dan ini adalah bilik 3. Untuk setiap pintu bilik kami berikan pintu mounted door dengan kemasan tag jenama Nippon Paint. Dan bukan itu je, untuk switch standard kami berikan switch jenama Siemens. Untuk kemasan cat, kami menggunakan kemasan cat jenama Nippon Paint Weatherbond di bahagian luar dan Easy Wash di bahagian dalam. Anda boleh memilih 3 warna di bahagian luar dan 1 warna di bahagian tengah. Dan untuk pintu sliding door ni menggunakan English style di upgrade tuan-tuan. Dan jika anda minat nak tahu lebih lanjut, follow MIH for more info dan jangan lupa dapatkan konsultasi kami secara percuma. Ingat, kami di MIH menerima 3 kaedah bayaran, itulah tunai, LPPSA dan loan bank. Sekali itu daripada saya Hanani daripada MIH Reka dan Bina Sdn Bhd. Kami di MIH reka dan bina rumah mengikut bajet dan cita rasa pelanggan. Bye, Assalamualaikum.